SOS Husky 150 datang dengan colorway baru iaitu color purple dan color turquoise. Apa yang bezanya dengan yang lama? Tak ada beza pun. Bezanya cover set je. Tapi dekat cover set yang baru ni dia tertulisnya Desire Destination. Bermaksud bawalah Husky ini ke mana-mana pun sampailah tak ada hala tuju. Macamlah masa depan korang. Husky ini datang dengan enjin 150cc dan boleh menghasilkan 14.5 horsepower dan 14.5 Nm of torque. Kalau anda lihat di bahagian kiri motor Husky ini memaparkan TCS yang bermaksud Traction Control System dan memaparkan juga ABS. Bermaksudnya motor ini ada dua channel ABS depan dan belakang. Husky ini memastikan keselamatan anda terjamin. Bagi aku untuk colorway baru ni, kalau untuk turquoise ni okey lah, sangat sesuai lah untuk nak bawa bini, bawa anak pergi sekolah. Memang cantik lah sebab color pun mesra. Kalau yang untuk color purple ni, kalau yang untuk duda, untuk yang gatal, yang tak sedar diri, poket tak tebal tapi gatal nak nombor 2, nombor 3, nombor 4, memang sesuai lah untuk korang yang jenis gatal ni. Datang juga dengan enjin Euro 4 dan tangki minyak berkapasiti 15 liter. Motor ni pun nama motor touring, sesuai lah untuk nak pergi jalan-jalan, nak pergi ride jauh-jauh dengan bini, dengan family. Tapi yang untuk duda nak lari daripada masalah pun boleh lah. So kalau korang berminat dengan Husky colorway baru ini, boleh je datang mundur, okey?